Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami bersiaran dari Balanan Panjang. Hello and welcome. We are reporting live from the school hall. Hari ini berlangsung mesyuarat agung PIBG sekolah. Today is the annual general meeting of the Parent Teacher Association. Allah SWT kerana kita dapat melaksanakan satu lagi agenda penting untuk sekolah dan untuk buat jemput. Terima kasih serta tahniah kepada ibu bapa yang meluangkan masa untuk hadir pada hari ini. Ini siapa tu besarkan yang mau beritahu apa ni? Bari ni beritahu ada dua pelajar kita wakil kebangsaan lah, wakil negeri lah. Dua pelajar kita terpilih wakil negeri 9 ke peringkat kebangsaan. Itu Saya bila sampai sekolah ni, inilah kelebihan sekolah ni. Saya ingat di antara banyak sekolah saya pergi ya, yang mana paling ramai kehadiran ibu bapanya adalah Datuk Penghulu Luar Jempol. Saya akan bacakan penerangan logo rasmi PIBJSK. Imej rumah yang akan mewakili ibu bapa. Imej buku mewakili guru sekolah. Ikon individu mewakili kerjasama anak-anak SK Datuk Penghulu Luar Jempol. Yang Berhormat Dato' Haji Mustafa bin Nagor akan menandatangani logo PIBG SK Datuk Penghulu Luar Jempol. Kemuncak majlis penyampaian jemputan bertuah. The highlight of the event is the lucky draw. No matter how broken you are, don't you forget that love is always coming. Assalamualaikum YB, bolehkah berikan sedikit pesanan untuk anak-anak di Puja? Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik adik, kamu nak pesan pada anak-anak sini, nombor satu, mesti rajin. Ya, jangan putus asa.
disiplin. Ini 3 benda ni pegang, insya-Allah adik-adik akan menjadi anak-anak yang hebat. Hebat di dunia dan hebat di akhirat. Terbaik itu, Jess. Terima kasih Raidi. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih yang telah hadir. Thank you to everyone for your support. Semoga kerjasama ini terus kukuh. May this cooperation continue to grow stronger. TV PSS sentiasa bersama anda. Sekian dari kami.